Halo guys, hari ni aku nak ajar korang macam mana korang nak ikat tali kasut bola sepak ni tanpa dia boleh terbuka langsung sepanjang korang bermain bola. Dan juga bila korang beli kasut baru, macam mana cara korang patut ikat tali tu. Okay, so jom kita belajar. Okay, first kali korang kena tahu korang punya jenis kasut ni dia macam mana. Kalau macam ni, dia stand alone tang. Dia punya lidah ni tak sekali dengan kasut, dia asing. Lidah dengan kasut asing. Yang ni pula dia sekali, dia macam stokin lah. So dia one piece construction. So cara nak ikat tali dia lain. Macam yang ni, tali ni kena lalu ke atas. Macam yang ni, lidah asing ni aku akan ikat macam ni, dia akan lalu ke bawah. Ini tips aku dapat daripada Robert Pires. Aku nak ajar korang macam mana korang nak ikat tali kasut kalau baru beli kasut tu. Macam ni cara dia. First, bila korang dapat kasut baru ni, benda pertama yang korang perlu buat adalah yang paling hujung ni korang buka dulu. Buka dulu. Dan yang lain ni korang kena buka sebuka-bukanya. Buka, kasih longgar habis. Sampailah depan sekali ni. Longgar, kasih longgar guys. Dah betul-betul longgar kan. Baru korang masuk kaki. Ni patut pakai stokin lah. Tapi okay. Bila dah sarung kaki, nampak? Dia memang dah longgar. And then baru korang ketatkan tali. Tak payah ketat-ketat pun. Just nice je. Just rapatkan macam biasa je. Untuk 3 tali yang pertama depan ni. 1 2. Just rapat dengan kaki kita je. Tak perlu nak ketat pun. 3. And then bila masuk je part yang keempat ni, korang ikat betul-betul, ketat-ketat. Okay. Macam tu. Lepas tu masuk balik last satu sini. Dan kalau kata korang punya kasut baru tu ada lace hole lebih, dan kalau rasa macam tak ngam lagi, korang boleh gunalah lace hole yang lebih tu. Kasut baru ni kadang-kadang tak perlu lagi pakai lace hole yang lebih tu. So korang pun ikat lah. Cara ikat kasih tak cabut pula. Okay, aku terus tunjuk je lah. Senang je. Ikat dulu macam biasa sekali. Ikat macam biasa sekali. Satu kan. Kanan, jari telunjuk buat satu bulatan. Okay, dah buat satu bulatan kan. Pegang. Okay, dah buat bulatan ni kan. Yang ni korang pergi ke atas dia ni kan. Bulatan ni pegang je lagi. Still ada bulatan ni. Pergi atas dia ni. Yang ni masukkan satu. Tapi jangan masuk habis. Dah kan dia jadi bulat tu kan. Masuk lagi sekali. Masuk lagi sekali. Tarik. Yes. So adjust sikit. Tarik ni sikit. Tarik ni sikit. Tarik. Tarik. Ini memang takkan tercabut. Tips ni aku dah guna since aku sekolah menengah lagi. So kalau ada masalah tali tercabut, korang try lah aku punya tips ni kan. Dan share jugalah video ni dekat member korang kan. Mana tahu ada yang masih tak reti nak ikat tali kasut yang takkan tercabut macam ni. Kalau rasa benda ni baik, tolong kongsi.